belum tentulah daripada Turki tayar ni baik. Wih, aku paling benci betul lah kalau orang ni, kau try pun tak pernah, kau main cakap aja, kau main petik. Minggu lepas, tengah lepak, ada satu ni kawan aku ni memang musibat yang aku cakap dengan kau. Dia heboh bercerita cakap pandai. Oi, kepala tahu aku cakap dengan kau. Topik dia cerita pasal tayar. Tayar ni bagus lah, tayar ni baik lah, tayar itu. Tayar ni kau tak pernah try, kau tak boleh cakap baik. Tayar ni brand dia aku rahsiakan dulu. Aku nak buktikan dekat silap ni, nak tengok tayar ni baik ke tak baik. Kita dah try ni barang, barulah kau boleh tahu cakap baik tak baik. Tayar ni pun dah ramai orang tahu dia akan masuk Malaysia. Tapi dia cerita semua yang baik-baik je. Korang jangan main beli je. Kau tengok aku try ni dulu, lepas tu korang nilai lah sendiri. Aku geram punya pasal aku nak try, aku nak buktikan korang sebelum korang terkena. Sebab benda ni kalau kita tak buat, korang akan terkenanya. Sebab dia akan buat all out jual tayar ni. Sekarang tayar ni pun tengah meletup kat satu dunia. Termasuk dalam Malaysia, digembur-gemburkan tayar ni akan masuk Malaysia. Dia masuk Malaysia, tayar main Turki. Bingal, ini tayar lama, tayar baru dah siap pasang. Kau tengok tu aku tutup dia punya brand. Sengaja aku tak nak tunjuk dulu. Apa-apa pun kita pergi try dulu tayar ni dekat dalam track. Kenapa dekat dalam track? Sebab kita nak try uji secara maksimum. Lepas tu kita gandingkan tayar ni dengan motor SM700 yang torque tinggi ni. Lepas tu memang brake berdecet. Kita bagi high temp dekat tayar ni, kita tengok dia boleh buat kerja ke tak boleh buat kerja. Kalau dalam track dia perform, apa lagi dekat luar? Kau relax-relax je. Biar abang buat kerja dek. Tengok dia legit ke scam. Memang bodoh lah budak yang cakap ni. Aku dah cakap dah. Dia belum try. Dia main pandai cakap aja. Ni aku dah try. Sekarang kita dah ada keputusan dia. Macam mana? Apa rupa tayar ni? Apa rasa tayar ni? Memang geram aku. Ini kali punya try lain daripada yang lain. Aku dah try dalam hujan. Aku dah try atas pasir. Aku dah try atas rumput. Aku dah try lompat di rider. Aku dah try naik bukit. Aku dah try turun bukit. Cuma beberapa video aku tak boleh tunjuk kau sebab itu adalah video-video yang berbahaya dan aku takut orang tiru. Aku dah try tayar ni semua tempat, semua permukaan yang kita akan jalan. Dah try dekat dalam track lebih daripada 20 lap. Apa yang aku boleh cakap dengan korang, tayar ni memang sangat konsisten bila ketika dia sejuk hingga dia panas dan ataupun dia overheat. Macam mana kita boleh tahu overheat? Kita bawa motor ni sambil sliding dan motor SM700 ni akan pakai tayar secara maksimum. Dia punya temperature akan naik spike dan akan turun mendadak bila time hujan. Kita dah uji. Kita cakap, kau tengok sendiri ni kona banyak mana. Kau jangan cakap aku kona sikit-sikit lah. Sampai bibir dia macam hawau. Kena sampai lepek lah. Cuma aku tak nak tunjuk lah bab tu. Nanti itu dah kategori bahaya. Nanti kau orang tiru. Ceritanya tayar ni bila aku try maksimum, tayar ni memang konsisten. Lepas tu tak ada goyang-goyang-goyang. Adalah goyang bila jalan tu tak rata. Tapi dia punya goyang tu kita boleh kontrol. Kurang bergoyang dengan tayar ni sebab apa? Sebabnya sidewall dia ni memang betul rigid, keras. Walaupun kita lembikkan angin sikit, bila kita nak main corner kan kita rendahkan sikit pressure. Tayar ni melekat aja lah. Dia tak ada berenjut. Dia stable teruk. Aku cakap kau ha. Habis tu kalau tayar ni lembut dia cepat lah habis. Tayar ni dia punya teknologi tengah dia medium tapi dia soft. Bila kau jalan tegak je tak adalah dia makan kat tengah ni. Sebab tengah ni medium, tepi dia soft. Aku tak pernah dengar pun tayar ni. Tayar ni daripada China. Kepala bang kau daripada China. Ini daripada Turki. Awak tayar Europe bukan tayar China. Gila. Kau ni acah-acah ni. Kau try sikit-sikit je ni. Kau berbau lebih. Bapak kau berbau. Kau tengok lu orang sampai bergunyas motor orang. Sampai hancur motor orang kerja kan ha. Sampai berasap tu berkepul. Sampai aku hilang dalam asap tu ha. Kau cakap aku try acah-acah. Orang masuk corner keluar corner sliding dah. Kau pun tahu kau memang parah kau ni. Parah. Tayar ni dekat Europe dah popular dah. Dia siap ada buat tayar time saji lagi. Kita je dekat Malaysia baru nak masuk. Tapi abang anak lelaki Melayu pertama yang pakai tayar ni dalam Malaysia. Silap-silap dalam dunia lah anak. Kita import daripada Turki saudara. Dia orang tu bercakap pandai je. Dia
tak pernah try pun selama ni. Dia bercakap bebau je. Dia baca kat chat GPT, aku cakap dengan kau. Lepas tu dia cerita dengan kawan dia. Macam hebat. Itu pembohong lah anak tu. Kita ni dah try. Secara keseluruhan dia, apa keputusan Tayar ni? Tayar ni sangat baik, melekat untuk kegunaan harian ataupun kau nak long distance. Sebab apa? Kau janganlah compare Tayar ni dengan Tayar pergi lumba, Tayar track, apa ni full slick tu memang tak boleh lah. Tayar ni dia cipta untuk guna atas jalan kaya. Kita comparekan dengan tayar-tayar brand lain yang kegunaan untuk atas jalan kaya. Kau jangan compare dengan Tayar track. Tayar track tu memang dicipta untuk dalam track. Rugi lah korang kalau ada motor korang tak try tayar macam ni punya kualiti, macam ni punya harga. Harga dia lebih kurang rasa aku tak terlalu mahal, tak terlalu murah. Dia standard lebih kurang dengan tayar lain. Tapi dia punya performance tu aku cakap dengan kau untuk kategori tayar road memang sangat baik. Boleh jalan jauh, semua cukup. Semua elemen cukup lah dekat tayar ni. Kau memang kalau kau tak beli, kau memang parak lah. Kau berhenti je main motor, kau bakau kau motor kau tu lah. Kau tak percaya cakap aku, kau pergi tengok bunga tayar ni selepas aku test daripada semua segi, semua track, semua permukaan. Kau tengok bunga tayar ni buang air time hujan. Lepas tu kau tengok dia boleh layan time corner, time kering. Aku cakap kau tak berkais, aku main spin, aku corner sliding, keluar masuk corner aku sliding. Kau tengok lah apa kejadian tayar ni selepas aku belanyak dia hampir 1000 km. Cara bawa menunggang yang ganas, yang berbahaya. Itu kau nak cakap aku tipu lagi baru lah. Kita tak sayang-sayang. Kita kalau buat kerja, kita buat ikhlas-ikhlas punya lah anak. Kau apa tahu kau budak-budak bunak ni kalau aku tempeleng kepala kau. Kau tengok dia punya material lepas aku main burnout, bakau-bakau aku ni main sliding kau tengok melekat bib jari aku ni. Macam gam ah. Nampak? Nampak? Tak percaya, si bebal. Dah, engkau jangan ragu-ragu lagi dengan tayar Endless ni. Endless ni memang boleh beli, memang boleh pakai. Endless terbaik.